Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh menyesatkan kebenarannya. Misteri Jam 12. Kisah Kak Fauzia, ada pengalaman yang ingin kakak kongsi bersama para pendengar. Benda ini berlaku semalam. Setelah mendengar rancangan MJ12 sekitar pukul 2 pagi tu, kakak pun matikan radio. Kakak kebetulan duduk dalam rumah seorang diri. Suami kakak pemandu teksi dan dia pemenang memandu shift malam. Kadang-kala kakak akan bersama suami dengar dalam teksi kalau suami ajak kakak pergi naik sapa. Jadi apa yang berlaku, kata Kak Fauzia, setelah mendengar MJ12 matikan radio, kakak dengar di luar koridor rumah kakak ada bunyi orang berlari, tapi bunyi gelang kaki yang kuat. Kemudian benda itu berlaku beberapa kali sampai mengganggu kakak, menakut-nakutkan kakak. Bila kakak tarik selimut, tarik bantal, tutup telinga tak nak dengar, Kisi nak tahu apa yang berlaku. Kakak dengar, Kisi, dalam banyak-banyak hari semalam kakak kena. Tingkap bilik kakak dengar orang mengetuk. Kisi, rumah kakak tingkat 11 dan kakak tak berani nak toleh, nak tengok apa yang mengetuk-ngetuk tingkap bilik kakak. Satu malam tak boleh tidur, kakak angkat bantal dan tilam kakak. Ya, kakak ada satu tilam lipat dimasukkan bawah katil, tarik tilam lipat, angkat bantal, tidur dalam bilik rumah anak gadis kakak. Ya, dalam bilik anak gadis kakak yang sedang nyenyak tidur pada malam tersebut. Kakak tak berani nak kejutkan anak gadis kakak sebab dia pun yang penakut. Jadi bila dia bangun pagi nampak kakak baring, kakak cuma katakan pada dia yang kakak takut dalam bilik ada lipas. Itu sahaja. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Family outing. Family outing yang berlaku di... Kalau saya tak sebut nama tempat ni pun anda dah tahulah tempat manakah yang saya maksudkan. Mana kisahnya kejap ya. Oh, ini dia. Tajuknya family outing yang dikirimkan oleh seorang pendengar namanya Juliana. Juliana berkongsi pengalaman beliau, suami dan juga seorang anaknya. Anak beliau, katanya anak Juliana berusia 5 tahun. Dan 5 tahun katanya di sini telah pun kunjungi salah sebuah taman haiwan yang buka waktu malam itulah di Singapura. Jadi faham-faham je lah taman haiwan apa. Kata Juliana, Casey, selamat tengah malam. Tolong Casey ketengahkan pengalaman saya ini. Pengalaman saya rasa bukanlah seram sangat, tetapi pengalaman yang misteri. Saya sebenarnya dah janji anak saya 5 tahun ni nak bawa dia pergi ke kawasan taman haiwan yang lama di Singapura, yang malam di Singapura ini. Dan janji punya janji, dari bulan ni ke bulan depan sampailah satu masa ni barulah ada masa dapat saya luangkan bersama anak dan juga suami. Kami telah pun sampai ke sana sekitar pukul 7 malam. Ya, 7 lebih malam. Jadi saya dengan suami saya pada mulanya menaiki tram yang kami bayarlah ketiga-tiga. Jadi naik tram pusing, satu pusingan. Bila dah naik tram dah masuk waktu malam, cuba macam tak seronok lah. Tram tu hanya jalan di luar. Kalau nak masuk dalam kena berjalan kaki, lebih baik. Jadi dah buat satu pusingan, akhirnya sampai tepat checkpoint yang awal tadi kami naik. Saya dengan suami pun decided untuk walk on the foot, kata Juliana. Jadi saya jalan ikut pathway yang disiapkan ya. Kalau nak naik atas boleh, nak turun bawah boleh. Jadi sampai dekat satu kandang ni ada haiwan-haiwan yang masih belum tidur. Saya pun dengan suami jelaskan ini binatang apa. Ya, dekat situ pun ada juga description yang diletakkan. Saya jelaskan kepada anak saya, memberikan sedikit pendidikan. Sampai dekat kandang, ya, kandang ... saya tak nak sebutkan nama tempat kandang ni. Sedang kami seronok melihat haiwan ... ni, anak saya tiba-tiba tanya soalan. Satu soalan yang saya dengan suami saya tiba-tiba tercengang dan tak tahu nak jawab. Dia tanya, Baba, yang dekat atas pokok warna putih itu apa?
Casey, budak kecil, anak kecil tidak boleh berbohong. Apa yang mereka menampak, mereka akan cakap. Anak saya cakap, Casey, selepas anak saya cakap dekat atas pokok benda putih itu apa, saya dapat rasakan meremang bulu rumah saya macam ada sesuatu yang tak kena. Casey, tiba-tiba haiwan dalam kawasan tu tiba-tiba menjadi begitu ganas. Saya dengan anak saya terus ke belakang sedikit, walaupun kami dilindungi dengan cermin yang agak tebal. Jadi saya dukung anak saya, terus kami keluar dari situ. Anak saya masih memerhatikan satu sudut dekat dalam kawasan kandang tu yang ada pokok besar, masih lagi lihat tempat yang sama. Saya kata jangan tengok. Dia kata takut, baba takut. Saya peluk, dia menangis, Casey. Saya tak jadi nak pergi jauh-jauh, kami patah balik, pusing dan terus pulang ke rumah. Malamnya anak saya tak boleh tidur. Dia seolah-olah terkena sawan. Dia demam, Casey. Terpaksa bawa dia pergi hospital, dapatkan rawatan doktor. Setelah makan ubat doktor, baru dia pulih. Tapi sebenarnya saya tak berani nak tanya anak saya apa yang dia nampak. Sebenarnya niat di hati nak tanya, tapi suami kata jangan kembalikan kenangan yang seram itu. Takut nanti dia akan ingat sampai bila-bila. Itu saja. Terima kasih, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Kisah berlaku semalam malam. Katanya di sini, rumah saya 2 tingkat. Saya suka main laptop saya di tingkat 1 lah. Jadi selalunya pukul 12.30 pagi saya dah naik atas nak dengar MG12. Tapi semalam tidaklah, hari Minggu katakan. Semua keluarga saya dah lina tidur di tingkat 2. Dalam pukul 1.20 pagi saya dengar ketukan di atas. Dalam hati saya, siapa pula yang ketuk-ketuk tengah malam ni? Jadi orang semua dah tidur. Saya pun buat bodoh lah. 5 minit kemudian, apa lagi? Casey, saya dengar sekali lagi bunyi ketukan dalam rumah saya. Kata beliau, saya hairan, Casey. Saya pun ambil laptop saya, tutup lampu, naik ke atas. Bila nak naik atas, dekat tangga tu dengar pula suara garau. Ya dahlah, katanya tak buka lampu, dengar suara garau. Hoi, seram Terus saya hidup lampu bawah pula rosak. Menggigil saya ketakutan dibuatnya. Nasib baik kawan saya Ashraf menemani saya. Sekarang dah serik nak naik atas selepas jam 12.30 malam mungkin. Terima kasih daripada kiriman Wardah berkongsi pengalaman. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Pernah satu ketika taksi saya ditahan pukul 1 pagi. Saya keluar daripada Chua Chu Kang. Kata sama daripada Encik abang kita awal tadi tu, Cik Matno. Kata Encik Pak Juna, saya pernah satu ketika memandu daripada kawasan Chua Chu Kang. Dan bila berada dekat Mandai, kata Pak Juna, saya pun berhenti. Berhenti di tepian jalan dan wanita itu menaiki taksi saya. Kemudian yang berlaku berikut ini, bila saya tanya nak ke mana, dia hanya berdiam diri saja. Saya tanya, "Cik, nak ke mana, cik?" Dia diam. Saya toleh belakang, Casey, terperanjat saya, Casey. Lidahnya punyalah panjang, sampaikan lidahnya punyalah panjang sampai membuat saya takut dan terperanjat. Saya tolak pintu driver taksi, saya lari keluar, hampir-hampir saya kena langgar dengan motosikal yang sedang memecut pada tika dan saat itu. Bayangkan kisah daripada Pak Junah yang hampir-hampir kemalangan. Jadi saya ketakutan. Motor itu sempat elak daripada langgar saya dan dapat motor itu terus berhenti di hadapan saya. Tanya kenapa? Saya ceritakan budak Melayu kita. Saya kata dalam teksi tadi ada benda. Pak cik, dia tanya saya okey tak? Saya kata okey.
Saya minta dia temankan, tengok taksi, tengok dah tak ada apa-apa benda. Terus saya buka tingkap semua, saya on CD Sura-Sura, kemudian memandu sebelah-sebelah dengan motosikal yang berhenti awal tadi. Temankan saya sampailah dekat kawasan Woodland, dah ada ramai orang. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dan juga selamat malam KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Si kakak ingat kejadian ini berlaku lebih kurang 15 tahun yang lalu. Lama kata Kak Rosna. Kakak balik kerja, kakak bertugas di airport lapangan terbang. Balik kerja sampai dekat kolong blok rumah kakak 3 lebih pagi. 3 lebih pagi tu adalah driver akan hantar pulang. Kakak turun dari van, terus jalan di kolong blok untuk pulang ke rumah. Dan pengalaman kakak ni cukup menyeramkan. Masih ingat lagi jelas di fikiran, ya sedang kakak tunggu lift nak turun. Dah picit lift, sedang tunggu lift, tiba-tiba terasa belakang macam ada orang. Kakak toleh nampak perempuan ni sedang berdiri belakang kakak. Dia pun sedang nak tunggu lift. Kakak toleh ternampak terkejut. Kakak kata, terperanjat aku. Kakak senyum, tapi wanita ni tak senyum balik. Kakak masuk lift, tekan rumah kakak tingkat 9. Kemudian wanita ni pun masuk, ikut kakak masuk. Kakak tanya tingkat berapa? Ya, dia tekan tingkat 9 juga. Kakak heran tak pernah nampak pula perempuan ni tingkat 9. Tak apalah. Lift naik atas. Kakak berdiri di hadapan, dia berdiri di belakang. Tiba-tiba kata Kak Rosna, kakak rasa ni macam lift tu bergoyang KC. Kan kalau budak-budak dalam lift lompat, kita boleh rasa lift tu bergoyang bergegar. Macam itulah kakak rasa. Siapa yang lompat-lompat yang goyang-goyang ni? Kakak pusing belakang KC. Perempuan tu satu badan KC, dia hayun kiri kanan hayun. Dengan matanya terbeliak, tengok kakak, lidah terkeluar KC. Kakak istighfar berkali-kali. Kakak istighfar. Hanya Tuhan yang tahu perasaan kakak. Lift sedang naik ni, kakak main tekan sebarang nombor KC. Tertekan tingkat 7. Sampai tingkat 7 lift terbuka. Kakak keluar tak berani toleh belakang. Yang hairan, kakak lari naik lift. Kakak lari naik tangga, naik tingkat 9. Sampai tingkat 9 rumah kakak tu, berdiri dekat tangga. Lift pun sampai, pintu terbuka. Wanita tu tak ada dekat dalam KC. Itulah peristiwa dari Kak Rosna 15 tahun yang lalu ketika kakak menetap di kawasan Chua Chu Kang.